Guru Bitara Nadi Negara. Bila kita sebut tentang guru, apa yang bermain di fikiran adik-adik? Mengajar, memberi homework atau hanya berdiri di hadapan kelas? Hakikatnya, guru hari ini jauh lebih daripada itu. Mereka lah pencetus masa hadapan, pembimbing jiwa dan juga nadi yang menggerakkan pendidikan negara. Sambutan Anugerah Hari Guru peringkat kebangsaan 2026 baru-baru ini bukan sekadar untuk meraihkan kecemerlangan mereka, tetapi untuk menghargai insan yang banyak berkorban untuk membentuk generasi masa hadapan. Tetapi di sebalik kejayaan mereka, ada kisah jatuh bangun, pengorbanan yang luar biasa yang tidak diceritakan. Bagi kisah Cikgu Siti Zubaidah Musa dari Sekolah Kebangsaan Maharan, YouTube dan Telegram bukan sekadar aplikasi biasa. Beliau menjadikan platform digital ini sebagai kelas kedua untuk murid-murid memahami dan juga mempelajari tentang sesuatu topik itu dengan lebih seronok. Di Telegram, BBM, Cikgu Siti Zubaidah yang mempunyai puluhan ribu pengikut, beliau berkongsi nota, video dan juga bahan pembelajaran secara percuma demi manfaat untuk murid, guru-guru dan juga ibu bapa. Okey, untuk kisah yang seterusnya, Cikgu Hamzah Zakaria yang mengatakan anugerah bukanlah matlamat utamanya. Beliau berkongsi tentang hadiah yang paling bermakna baginya ialah apabila murid yang dahulunya pemalu, penakut untuk bercakap di hadapan halayak ramai, kini sudah berani tampilkan diri di hadapan. Okay. Sementara itu, untuk Cikgu Muhammad Khairi Anwar, dia membuktikan bahawa kejayaan itu tidak datang dalam sekelip mata. 5 kali mencuba sebelum berjaya meraih pengiktirafan, beliau percaya bahawa setiap kegagalan itu adalah ruang untuk beliau memperbaiki diri dan juga belajar. Bagi ikon guru muda pula, iaitu Cikgu Nur Azman yang mengatakan guru muda perlu diberi lebih ruang dan peluang untuk membawa inovasi baharu ke sekolah. Manakala bagi guru besar Sekolah Kebangsaan Jalan 3, iaitu Cikgu Sumina, yang mengatakan kepimpinan bukan sekadar dilihat tetapi untuk dirasai oleh seluruh warga sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa pendidikan ialah permulaan nilai kemanusiaan. Beliau berkata, guru perlu terus menjadi tonggak keyakinan diri murid dan membentuk insan yang berakhlak dan bernilai tinggi. Manakala Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyifatkan bahawa guru ini merupakan barisan pertama pendidikan negara. Tanpa guru, agenda reformasi pendidikan tidak mungkin berjaya. Di sebalik setiap kejayaan murid, ada guru yang tidak pernah berhenti percaya. Di sebalik setiap perubahan negara, ada guru yang terus menyalakan harapan. Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.